Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, dalam video ni saya nak tunjuk macam mana nak connect Wahba dengan WhatsApp Business App. So, kita boleh guna nombor yang dah ada dekat dalam phone, dalam WhatsApp Business App kita dengan official API. Okay, so saya tunjuk cara dia. So, ni dalam dashboard Wahba. So, saya dah connect satu nombor sebelum ni. Sebelum ni guna nombor baru, virtual number. So, yang ni saya guna WhatsApp Business App. Saya klik kat sini. Okay, so boleh pilih currency. So, kita pakai currency Euro. Okay, so klik dekat Wahbis. Saya klik login with Facebook. Okay, so kita kena bagi permission lah. Okay, get started. Okay, so kita pilih Business Manager kita. Contoh saya pilih Wahbot. Okay, so nanti dia ada pilihan untuk kita pilih. So, kita pilih yang ni. Ni untuk existing. Okay. So, kita next. Okay, so sini kita kena masukkan lah nombor yang ada dalam apps WhatsApp Business kita, app dalam phone. So, dia kena WhatsApp Business punya apps. Dia bukan WhatsApp biasa. Dia WhatsApp Business. So, saya masukkan nombor. Okay, so ni dia cakap, okay, kalau kita tak masukkan Business App ni dalam kita punya Business Manager, kita kena verify to continue. So, tak apa. Saya belum add lagi. So, saya use continue. Okay, so saya kena buka saya punya business app dan scan QR code ni. Dalam WhatsApp kat phone pun dia akan keluar satu message untuk kita connect. So, saya try ni. So, saya follow arahan dalam phone dan saya scan QR. So, dia jadi cakap lah kalau kamera phone ada problem, kita boleh ni. Okay, so dia ada error. So, dia kadang-kadang tu ada error. So, kita kena cuba lagi sekali lah ni. Okay, so saya cuba lagi sekali. Okay, so proses ni kadang-kadang dia mungkin agak mencabar sikit. Sebab ni adalah fungsi baru lah yang WhatsApp provide kat kita untuk kita boleh pakai nombor sedia ada. So, tadi Alhamdulillah nampak macam dah berjaya. So, nanti dekat dalam phone dia akan tulis lah you're connected to 01 Automation. Okay, so kita kena teruskan kat sini. So, saya teruskan. Masukkan time zone. Okay, so dia tunjuk bla bla bla, tekan confirm. Okay, so bila dah settle, okay, so dia tunjuklah dah okay. So sekali lagi suka diingatkan bahawa bila kita pakai official API ni, untuk message yang masuk dan kita reply pakai chatbot atau kita reply within 24 hours dalam masa 24 jam, tak ada kos tambahan yang terlibat. Dia akan ada kos tambahan kalau kita initiate conversation ataupun kita pun initiate conversation, maksudnya kita hantar broadcast, kita hantar notification selepas tempoh 24 jam. Okay, so ni saya tekan finish. So, sekarang ni dah settle, dia dah connect ke saya punya WhatsApp Business App. So, apa yang akan berlaku adalah kita masih boleh reply secara manual guna phone. Dalam masa yang sama, kita boleh automate chatbot tu melalui Wahbot ataupun sistem yang kita pakai. Okay, so ni saya tengah tengok. Okay, so dia dah connect. Saya try klik sini. Okay, so dia tunjuk connected ni. So, saya klik kat ikon WhatsApp dan kita nak tengok betul tak. So, kalau nampak ada complete Wahbis onboarding, klik kat situ. Okay, so ni proses untuk kita finalize setup dia lah. Okay, so dia ada error ni. So, nanti saya kena check apa punca dia. So, sekarang ni nak kena fix dulu error tersebut.